Alhamdulillah alladzi segala puji bagi Allah, Tuhan yang telah menghidupkan kita setelah dia matikan. Akhirnya kita akan mati. Wassalatu rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Selawat dan juga salam ke atas keluarga serta para sahabat baginda semua. Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, masukkanlah hati kami takwa. Wa zakkiha man zakkaha. Dan bersihkanlah hati kami. Sesungguhnya Engkaulah yang paling pandai Anta waliyuha wa maulaha. Dia juga menjaga hati. Dan muslimin muslim Allah, syukur Allah. Kipah kek bunyi. Jadi cari. Pertama sekali syukur kita pada Allah berikan kesempatan melangkah selangkah lagi ke tahun yang baru 148. Setelah kita 2 hari 3 hari dah meninggalkan tahun 1447. Setiap kali marinya tahun baru itu sekali kita ingat hijrah lah. Nama tahun kita pun nama tahun hijrah. Maka tentu sekali ingat peristiwa hijrah. Walaupun kita tak ada hijrah gimana, peristiwa hijrah. Dan tahun hijrah ni kita tak guna dalam kehidupan seharian kita. Kita duk guna tahun Masihi, kalender Masihi. Kalender hijrah ni di masjid gini lah kita guna. Apa sendiri pun tak ingat kita ni tarikh lahir kita ni tahun berapa, bulan berapa, bulan hijrah, tarikhnya berapa, bulannya bulan gapo, tahun berapa. Amo akhir tahun baru ni amo cek lah ni monggo boleh tengok amo lahir dalam bulan Zulkaidah baru 2 bulan sebelah. Tahunnya 1382 saja nak royak umur benarnya. 1382 lah ni 148 kira lah berapa. Amo ingat masa budak-budak dulu, orang tua-tua duk cerita kat ambo lah. Dia kata tarikh lahir mati ni dia dekat-dekat. Kalau kita lahir bulan Zulkaidah, nak mati pun bulan Zulkaidah juga. Lama teraklik tengok ni kita tahu dia lahir bulan berapa, tapi kebanyakannya tak tahu.
tahu ataupun teringat dia lahir dalam bulan berapa, Zulkaidah ke Ramadan ke bulan berapa ni. Dan kalender baru. Ada kalender masjid kita. Kita tukar kalender baru. Tak. Kalender kita tukar dengan kalender baru. Dan ambo diberi tajuk, sedap tajuk. Boleh. Apa ni dia kata sambung menulis. Allah bagi hidup kita. Allah bagi hidup lagi setahun, kau tak tahulah. Tapi dia kita melangkah, kita langkah masuk ke tahun 1440 ni. Tentu sekali ada tugas, ada kerja nak Tuhan duk bagi. Dan kita pun duk minta panjang umur sokmo. Tak email pun rasa ada. Ya Tuhan kami, panjang umur kami, sehatkanlah tubuh badan kami. Apa lagi? Murahkanlah rezeki kami. Kita duk minta. Maka Allah perkenankan kita orang panjang lagi. Sehari 2 hari lagi dalam tahun 1448. Dan kita berada di bulan Muharram. Masuk tahun baru, kita beri ke satu bulan Muharram, bulan Muharram yang merupakan bulan suci, Syahrul Haram. Dalam 4 bulan setahun Allah bagi kita 4 bulan setahun. Diberinya ganjaran dalam bulan-bulan ni bila kita melakukan kebaikan, buat amal ibadat, kebajikan ke apa, Allah akan ganda ke pahalanya berlipat kali ganda. Bulan Zulkaidah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram dan bulan Rejab. 4 bulan ni disebut dalam Quran sebagai Ashhur Al-Haram, Ashhurul Hurum. 4 bulan yang haram, 4 bulan yang suci. Peringkat yang kedua lah kita kata selepas bulan Ramadan. Ramadan ni tingkat tinggi sekali. Dalam bulan Ramadan ganjaran yang lebih banyak. Dan peringkat yang kedua ialah 4 bulan ni lah. Maknanya 5 bulan Allah bagi bonus kepada kita, buat kerja sikit tapi diberi ganjaran berlipat kali ganda, pahala yang berlipat kali ganda. Maka masuk bulan Muharram ni ada baru 2-3 hari ni, maka Nabi kata ibadah puasa yang lebih afdal selepas bulan Ramadan ialah puasa dalam bulan Muharram. Peringkat puasa bulan Ramadan tu puasa hak tertuduh, hak wajib. Dan paling afdal selepas Ramadan ialah puasa bulan Muharram ni. Kita tak ada nak puasa bulan Muharram ni pasal nak kaca surau. Nak gaduh dengan nak kaca surau. 10 Muharram hari Ashura tak terbayar, hari Ashura tu kita kena puasa. Tapi tu terbayar hari Ashura, hari bubur surau. Menyebabkan ramai orang miss tinggal puasa hari 10 tu. Nak gaduh lorak nak buat surau. Tak apalah, buatlah. Tapi puasa lah. Boleh-boleh kacang, boleh-boleh telur. Jangan duduk makan esok. Jadi ada kerja dia. Kita ni nak menyambung kita Allah bagi ni, sambung kehidupan kita hak tahun lepas. Nabi kata hadis, hamba tak silap, hadis kau gapo tak silap, Nabi kau siapa tak tahu, tak ingat. Dia kata beruntung benar orang hak tahun ni lebih baik daripada tahun lepas. Beruntung, bertuah orang yang tahun ni lebih baik daripada tahun lepas. Dan orang ni orang yang rugi kalau tahun ni serupa dengan tahun lepas. Tak ada beza, serupa skala. Orang yang serupa skala tahun lepas dengan tahun ni serupa. Orang ni orang rugi. Dan orang yang celaka ni, celaka lah. Orang celaka maknanya teruk benar lah. Bukan setakat rugi tapi teruk benar. Ialah orang yang tahun lepas lebih baik pada tahun ni. Tahun ni lebih teruk daripada tahun lepas.
Tu sipirnya untuk kita nak hidup dalam awal itu, bahawa tahun ni kita kena lebih baik dari semua segi. Dari semua segi kehidupan kita di dunia ni pun kita nak yang lebih baik, kehidupan di akhirat tentu sekali nak lebih baik. Sebab orang yang bijak, Nabi kata al-kayyisu, Nabi kata al-kayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Al-kayyisu, orang yang bijak, mandana nafsahu, ialah orang yang bijak ni ialah orang yang sentiasa tilik perhati ke diri dia. Duk perhati ke diri dia je, tidak perhati, tidak cara ke orang lain, cara ke hal diri dia. Muhasabah diri. Mandana nafsahu ialah orang yang sentiasa muhasabah diri dia. Wa amila lima ba'dal maut. Dan orang yang bijak ni juga dia akan buat kerja untuk nak makan selepas mati. Bukan nak makan lon ni. Dia nak makan selepas mati. Maknanya pemikiran dia bukan duduk sehari dua ni makan lo, tapi nak makan selepas mati. Tu orang bijak. Orang yang tak bijak, dia cari, dia kerja, dia buat nak makan lo. Dia semaya nak makan lo, dia puasa nak makan lo. Tidak nak makan nak pergi ke akhirat. Sebab tu Tuhan pun sebut. Tuhan sebut dalam satu ayat, Tuhan kata ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan perhatilah, tilik tengok, wal tanzur nafsun, tengoklah dirimu, perhati tengok dirimu, ma qaddamat lighadin, gapo hok telah muatagi untuk hari esok, mumpuh gi dah ko. Kalau kita kehidupan ni serupa kita dengan kita nulis buku. Amo rasa tu email beri tajuk kat ambo ni pagi ni, nulis file baru. Dia kata kita buka file baru, sambung nulis. Maknanya kehidupan kita ni sehari-hari kita duk tulis buku, habis dah. Sebutir buku sipar, buku lama, buka buku baru. Maka duk tulis setiap hari ni, tulisnya kepada dia hok lepas dah atagi dah. Selepas kita tulis atagi ko akhirat, gi ko alam yang hok kita tak sapa lagi. Gitu juga kita duduk buat kerja hari-hari ni. Kita duduk semaya, kita duduk puasa, kita duduk kedai kopi, kita duduk mana saja. Kerja buat kita pergi kerja pejabat, ada orang kerja pejabat, ada orang kerja kebun, ada orang kerja ke laut. Maka nak buat bekal, kena bekal atagi dunia belaka. Kena atagi ko akhirat belaka. Siapa kedok barang hok kita atar tu. Semaya kita tak di. Siapa kedok? Kita atagi tu siapa kedok? Ataupun siapa takutnya tengah jalan nyo tolak reject. Tolak balik semula. Ataupun siapa datang tu punuh. Punuh. Hok kita duk buat comel-comel ni siapa dia tu punuh. Soyok kotak dia, soyok ko ataupun basi ko barang tu. Tak boleh pakai, tak boleh guna. Kau lagu mana? Maka Tuhan suruh tengok wal tanzur nafsun. Perhati tengok dirimu tu. Boleh kau demo nak kelik esok siapa jenuh, mu boleh makan lagi kau. Kau tak boleh nak makan dah, buruk habis. Kulak habis dah. Suruh atagi. Dan tu sebut juga dia suruh atas ni banyak yang suruh kita cari buat kerja atas muka bumi ni bukan untuk nak makan sini, nak makan dah sini je, tapi nak makan di akhirat. Ada ayat lain Tuhan kata wabtari. Kita dengar semua usah-usah baca semua. Wabtari fima atakallah ad-daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Tuhan kata carilah apa yang ada atas muka bumi ni. Apa yang Allah bagi di atas muka bumi ni. Sebelum di atas kita ni dia bersiap dah bumi ni. Dia bersiap bumi ni lebih awal berjuta tahun dah untuk kita duduk. Kita nak duduk 40-50 tahun je, tapi Allah siapkan kepada kita ni
berjuta tahun. Bombing dia kali juta tahun dah. Berjuta tahun dah. Kita mari tu bombing lama dah. Lepas tu kita mati, bombing ada lagi. Bombing ni ada lagi. Tak akan punah, tidak punah sekali dengan kita. Bombing ni. Maka Tuhan kata wa batari fima atakallah, carilah apa saja yang di atas muka bumi hak Allah bagi kita ni. Dia bagi macam-macam. Di lauknya ada ikan, di hutannya ada balak, mana lagi? Di belernya ada padi, di sungai pun ada ikan, macam-macam. Atas darat ada pokok-pokok. Jadi macam-macam. Maka carilah. Tuhan kata wa batari fima atakallah. Cari nak pergi mana? Ad-darul akhirah. Nak pergi ke akhirat. Bukan nak makan sini. Cuma sini ni Tuhan kata wala tansa nasibaka minad dunya. Cuma mu jangan lupa makan jugalah tak sini sikit-sikit sebagai tenaga, sebagai gapo aja. Tapi bukanlah tujuan utama kita hidup ni nak makan sini lah. Tapi nak pergi ke akhirat. Nak pergi ke akhirat. Dan Tuhan sebut atas muka bumi ni Tuhan buat mudah untuk kita. Duduk di muka bumi ni. Kalau kita baca surah Tabar, dalam surah Tabar, Allah ni orang pakat baca Tabar belaka duk tiap malam. Ada ayat tu. Apa tu ayat famshu fi manakibiha. Awak tak ingat pada dia. Allazi ja'ala lakumul ard huwa allazi ja'ala lakumul arda zalula famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih wa ilaihin nusyur. Ya ke tak? Ya dah tak? Kamu tak ingat sangat. Huwallazi ja'ala lakumul arda zalula. Tuhan kata dialah Tuhan yang menciptakan bumi ni mudah untuk kita, selesa untuk kita nak duduk. Zalula maksud dia selesa. Kita duduk ni semua orang hak duduk muka bumi ni tak segi lain dah. Mati pun tak segi. Duduk susah setara mana, pitih tak ada, sesak, sakit. Tapi kalau suruh mati, tak suruh mati. Nak royaknya sedapnya duduk. Zalula, sedap duduk atas muka bumi. Ada dalam surah lain dia kata waja'alal arda mihada. Mihada. Dijadikan bumi ni mihada. Mihada ni serupa dengan lu. Serupa dengan buayan. Bila kita duduk atas lu, jenera. Galik dah. Ngongek ayung jenera. Begitulah Tuhan buat bumi ni. Serupa dengan kita letih buat kerja, pergi duduk atas lu. Tak tambak dia uminyo alik ni. Duduk. Tak ada 3 minit jenera perong-perong. Lagu itulah bumi ni Tuhan buat kita. Senenya, sedapnya duduk. Ja'ala lakumul arda zalula. Maka Tuhan kata bila dia buat mudah kita duduk atas muka bumi ni mudah, tak ada berasa payah mana. Famshu fi manakibiha. Maka gilah, carilah merata dunia, gilah kau pelusuk mana bumi ni. Gilah mana pun wakulu mir rizki. Dan makanlah rezeki hak Tuhan bui tu. Hak mu cari di pelusuk dunia ni, maka makanlah sikit. Tapi ingat wa ilaihin nusyur. Satu hari mu kena kelik jumpa aku. Maka bila mu nak kelik jumpa aku, mu kena ada bekal. Kena bawa bekal. Maka tahun ni, tahun untuk kita bekal. Tahun 1448 ni, dok kita buat ambil sah kerja. Iaitu kita nak bekal, orang kata bekal mati. Nak akhir selepas mati. Amila lima ba'dal maut. Nabi kata orang cerdik ialah orang yang buat kerja atas muka bumi ni untuk nak makan selepas mati. Jadi tahun 1448 ni, kita ambil sah kerja ni. Tak suruh buat kerja lain lah. Ambil kau dia nak bekal. Nak bekal untuk mati. Tu email sebut hari Jumaat. Lo ni tak berapa nak sebut dah. Dulu amo ingat masa amo muda-muda tu, amo ngapa nah. Dengar hok tu khatib tu email baca. Dalam khutbah kedua rasa tak silap. Dia sebut semua tapi lo ni tak dah. Tak tahu dalam teks khutbah tu tak bubuh dah. Dulu ada semua. Dia katakan ya watazawwadu. Ayat Quran dia baca ayat Quran. Watazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa.
tu email duk baca. Wa tazawwadu, maka berbekallah. Puak-puak kita kena pakat bekal belaka. Tuhan kata berbekallah kamu. Bukan makan lepas tu habis gitu je, tapi suruh bekal. Berbekallah. Fa inna khairaz zadi taqwa. Bekale hok sesungguhnya, bekale yang paling baik sekali ialah takwa. Ialah takwa. Takwa bekale paling baik untuk nak makan di akhirat. Kalau orang pergi ke laut, dia ada lah dok bekale dia. Hamba tak tahu, hamba tak biasa pergi laut. Tak biasa ke laut. Ada bekale dia, beza orang bukit dia ada bekale dia lagu lain. Bekale nak makan masa dia buat kerja tu. Tengah hari ke, petang ke, ada bekale dia. Maka nak mati kena bekal, sebab lama mati ni. Lama pada hidup. Lama mati pada hidup ni. Tok nenek kita hok mati tu duduk dalam kubur lagi. Kita tak ada, tok nenek kita mati dah. Lah ni kita nak mati dah. Tok nenek kita duduk mati lagi. Maknanya lama. Lama mati, kena bekal dengan bekal yang banyak dan bekal hok payah basi. Bekal hok tok basi, hok boleh makan. Takut bawa bekal siapa-siapa kita mati tu, tengok-tengok barang kolak gamak habis dah. Rugi. Nak duk cari selama kening, siapa dulu nak makan tak boleh. Penuh bekal kita. Jadi cara nak bekalnya ialah lagu mana dalam tahun ni kita tengok 3 perkara ya. Kita buat muhasabah 2-3 perkara je. Satu, setara mana kita dengan Tuhan. Sedekat mana dah kita ni dengan Tuhan ni. Kita ni duk jalan nak pergi cari dia. Sebab tadi duk baca, bangun tidur pun baca wa ilaihin nusyur. Tadi kita baca alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Bangun pagi tu celak mata ingat kemati dah kita ni. Nabi ajak suruh ingat mati dah. Bangun tidur ingat mati dah. Segala puji bagi Allah, dialah yang menghidupkan kami, nak hidupkan kita ni setelah takdir dia mati ke sebentar 2-3 jam, 4 jam, 5 jam. Wa ilaihin nusyur. Lepas ni kak gi tak klik-klik dah. Akan gi jumpa dengan Tuhan hak hidup kita ni. Maka sejauh mana dah kita dengan Tuhan? Kau makin jauh, kau makin gi makin jauh, kau makin pergi makin dekat. Kita sendiri dah tahu, orang lain tak tahu. Kita sendiri acu terang renung tengok dalam tahun ni, ni kerja kita ni. Kerja kita ni nak bekal ni apa dia? Tengok nombor 1, sejauh mana, sedekat mana dah kita dengan Allah. Sedekat mana dah kita dengan Tuhan ni. Nak mati dah. Nak mati belaka. Orang semua kita ni nak mati. Tak usah mati pun mati juga. Mana sedekat mana dah? Dengan umur kita ada ni umur 40, 50, banyak ke 50, 60 ni dalam masjid ni. 30, 20 tak mari. Tak ramai dah. Ramainya 50, 60. Sedekat mana dah kita dengan Tuhan? Kau masih jauh. Jauh lagi kau. Tak tahu dekat kau tak dekat. Kerik mana? Mari masjid. Orang yang dekat dengan Tuhan, dia kerik mari masjid. Kerik mari masjid. Sebab apa? Sebab masjid ni rumah Tuhan. Bila rumah Tuhan, jari-jari mari, pak kata ai kawan dekat baik dengan dia. Jari-jari mari jalan rumah dia. Kita baik dengan seseorang, kita pergi semua rumah dia. Maka bila kita nak dekat dengan Allah, mari semua di rumah dia. Mari di rumah Allah. Dan kita baca, kita dengar kata-kata dia buah dengan Allah, iaitu buka Quran. Baca Quran. Al-Quran menjadi apa nama? Hijau rutin kita, hijau harian kita. Selah ko semuka surat ko, 2 muka surat ko sehari. Semuka surat tak apa dah, seayat tak apa dah. Dengar kata-kata Tuhan, seayat sehari. Dah kita nak dekat dengan dia, biar dia kecek dengan kita. Ketika kita baca Quran tu seolah-olah Allah duk kecek dengan kita. Ketika kita semaya tadi, kita kecek dengan dia. Tekah kita semaya tadi, semaya subuh ko, semaya zuhur ko, semaya sunat ko, maknanya kita kecek dengan Allah. Ada masa kita kecek dengan dia, ada masa kita minta dia kecek dengan kita. Nak suruh dia kecek dengan kita, buka Quran, baca kalam dia, baca kalam Allah. Maknanya Allah duk beroyak kita. Tu orang dekat. Kita nak tahu kita ni dekat mana.
Maka kerik mana kita dengar hak Tuhan kecek. Sekerik mana kita kecek dengan dia. Dia kata dekat dengan Tuhan. Kecek ke tak? Dengan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Munglah Tuhan hak aku sembah, munglah Tuhan hak aku minta tolong. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuklah kat aku ni jalan yang betul, jalan yang boleh sampai ke syurga. Siratal mustaqim, jalan yang menuju ke syurga. Ikutlah kok mana-mana pun. Yang penting sampai ke syurga. Minta dengan Tuhan semua. Maknanya kita duk kecek dengan dia. Dia kecek dengan kita. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Tuhan cerita kita, bekallah muli nak mati, maka bekallah yang paling baik sekali ialah takwa. Kita pun minta dengan dia. Allahumma ati nafsi taqwaha. Doa ni patut kita kena hafal dah. Allahumma ati nafsi taqwaha. Wahai Tuhan, builah masuk dalam hati aku ni takwa. Aku dah cakap ejah dah. Mari masjid, mari jemaah, tapi takwa tu tak boleh lah mana. Boleh sikit-sikit gitu je. Maka kalau mu tak bubuh takwa dalam diri aku, tak tahulah setara mana. Tak tahu setara mana. Maka minta Tuhan, Allahumma ati nafsi taqwaha. Wahai Tuhan, bubuh dalam hati aku ni takwa. Wa zakkiha, dia tolong bersihlah hati aku. Tolong bersihkan hati aku ni. Aku tak erti nak bersih hati ni. Lagu mana? Kau bersih, kau kotor. Apa cerita? Kau semaya, kau tak jauh. Kau sehari, kau tak jauh. Tidak kau jauh dak. Maka kalau mu tak bersih ni, sebab mu lah anta khairu man zakkaha. Kerana mu lah Tuhan, hok paling pandai membersih. Tak pandai apa? Dia buat hati kita. Tuhan yang menciptakan hati kita ni, dia buat. Tentu sekali dia pandai bersih. Dia jom bubuh. Dalam surah apa tu? Surah wasyamsi wa duhaha. Tuhan kata fa'alhama apa ni, wa nafsin wa ma sawwaha. Demi Tuhan bersumpah, wa nafsin, demi nafsu, demi hati, demi jiwa. Ada orang tafsir macam-macam, orang terjemah macam-macam. Wa nafsin, demi hati, demi jiwa, demi jantung, demi gapola saja hok dalam, demi diri. Wa ma sawwaha, dan apa yang disempurnakan oleh Allah. Tuhan buat hati, Tuhan buat diri kita ni sempurna. Sempurna. Tuhan tidak buat gitu-gitu ya. Tidak buat dengan kaki. Dia buat kita ni sesempurna-sempurnanya. Dia buat hati kita sempurna, lebih pada hati-hati muka lain. Dengan hati lembu molek hati kita, dengan hati kubar molek hati kita, dengan hati gabriel molek hati kita belaka. Sebab apa? Tuhan bubuh dua perkara, dia kata fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Sebab apa? Sebab Tuhan dia kata dia masukkan, dia ilhamkan. Kita tak kena ngaji, tak kena gapo ni. Dia masukkan benda jahat, kita reti buat jahat. Fa'alhamaha fujuraha. Kita ni jadi reti buat jahat, tak kena belajar. Reti backing, reti ngenak. Jak kecil reti ngenak dah. Tak ada orang ajar. Reti ngenak, reti belaka hak jahat. Wa ta apa ni? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan reti juga buat baik. Jak kecil lagi reti buat baik. Reti buat baik. Cuma kita belajar tu nak suruh betul baik kita tu betul dengan tepat dia. Jahat kita tu betul dengan tepat dia. Hak tu je kita duk belajar ni. Hak patut kita buat. Maka nak buat hak jahat seluruhnya dalam tubuh kita ni payah juga. Sebab tu bubuh hak baik, bubuh hak jahat. Tuhan kata bubuh hak jahat dulu, dia royak tu. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nya bubuh hak jahat dulu, lepas tu bubuh hak baik. Tapi Tuhan sebut qad aflaha man zakkaha. Qad aflaha man zakkaha. Bertuahlah orang hok bersihkan hati dia, sentiasa membersihkan hati dia. Kerja kita nya Tuhan bubuh hak jahat, Tuhan bubuh hak baik dalam hati. Kerja kita nya nak cuci hak jahat tu. Biar hak baik dia ada dalam hati kita, cuci. Sebab tu Tuhan kata bertuahlah, beruntunglah orang yang membersihkan hati dia. Wa qad khaba man dassaha. Dan rugi besar, binasalah orang yang lok hati dia cemar, hati dia kotor, mengotorkan hati dia. Sebab tu kita doa, Allahumma ati nafsi zakka taqwaha wa zakkiha. Dan bersihkanlah hati kita. Minta Tuhan tolong bersihkan. Anta khairu man zakkaha. Kerana munglah Tuhan hok paling pandai nyuci hati ni.
anta waliyuha wa maulaha. Munglah yang reti jaga, reti melindungi hati aku. Aku tak reti nak jaga hati aku sendiri, tak reti mana. So kau nak jaga hati orang, hati sendiri pun tak apa nak reti jaga. So kau nak jaga hati orang. Kalau mu tak tolong jaga hati aku, Tuhan, kalau mu tak tolong melindung hati aku, punah jana aku. Tak patut nak kita doa. Sebab apa? Sebab kita nak pergi jumpa dengan Tuhan, selain daripada bawa bekal, kita nak pergi dengan hati yang sehat, hati yang bersih, hati yang sejahtera. Orang panggil hati sejahtera. Ada juga dulu Tok Khatib, Tok Imam, hari Jumaat dia baca ke ayat ni dalam khutbah kedua. Tapi lo ni tak baca. Kena royak ke majlis, baca semula ayat ni. Ayat wa tazawwaju tak diso, ayat ni so lagi. Yaumala, lo ni ada lagi jari-jari. Yaumala yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Dulu tu Imam baca semua. Ada dalam teks dia tu, teks khutbah. Lo ni muka tak ada, tak Imam tak baca, dia baca teks je. Tak ada lo ni. Yaumala yanfa'u malun wala banun. Hari akhirat, esok hari selepas mati tu tak ada faedah dah harta dan anak-anak. Tak ada, tidak memberi manfaat anak-anak, harta dan anak-anak. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang mari jumpa Allah dengan hati yang bersih, hati yang sejahtera. Suci hati, hijau kita suci hati. Dekat ke diri kita dengan Tuhan, sucikan hati kita. Sebab apa? Sebab Tuhan kata orang tak ada faedah mari sama punya sama anak amo jadi belaka. Hok ni universiti go tu, hok ni hijau go tu, hok ni hijau go ni. Tuhan kata tak ada faedah apa tu. No, tak ada faedah. Aku kawin harta banyak, alik ni tanah kawin, alik ni tanah kawin, tanah kawin lagi. No, Tuhan kata tak ada. Yaumala yanfa'u, hari tu tak ada manfaat apa dah. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang jumpa dengan Tuhan yang sejahtera. Maknanya hijau kita nak bersih hati. Tahun 48 ni nak bersihkan hati kita. Nak tengok sedekat mana kita dengan Allah. So, yang kedua, pukul berapa tak nak berhenti ni? Email kata 40 minit. 10 minit lagi. Yang kedua, tahun 48 ni hijau kitanya nak tengok setara mana kita sama-sama kita. Tadi kita dengan Allah, kita dengan Tuhan, sedekat mana dah? Sedekat mana dah? Kita sama kita pula, setara mana? Kita dengan bini, isteri kita, isteri dengan kita, dengan anak-anak kita, anak-anak dengan kita, setara mana? Setara mana dengan sayang-sayang kita, hok duduk satu sah semaya sekali dengan kita, setara mana? Adakah kita ni jadi orang yang, orang kata apa? Orang hok saudara mara saya kita ataupun kita saya ke demo, saling saya menyayangi ko, saling hormat menghormati ko, ataupun kita duk berasa kita ya hok hebat, orang lain tak molek lah ko. Kita nak suruh orang kata kita je hebat, orang nak suruh orang kata kita je ju, demo tak ju. Lagu tu ko masih gitu lagi ko, ataupun kita ni nak hormat ko orang. Sebelum orang nak hormat kita, kita hormat ko orang dulu. Kau setara mana hubungan kita sesama kita. Nak mati dah ni, nak mati dah ni. Kita nak mati dah, nak boleh jadi setahun lagi, boleh jadi berapa hari lagi, maka hubungan sesama kita setara mana? Kalau masih lagi duk serupa skala, orang kelih kita pun tidak belah mana, kita kelih kat orang apa lagi? Tak ada rasa kasih sayang, tak ada rasa gapo, dok kecek sikit baloh lalu. Nak dekat-dekat dengan ni walaupun tidak ngundi di tempat kita, nak ngundi jauh lagi sembilan baloh dah orang Kelantan, baloh sama kita dah. Masa muka dah. Nak gitu kalau ha politik tak boleh. Tak boleh lah. Nak kecek sikit baloh lalu. Adakah masih lagu tu? Politik ni boleh. Boleh politik tapi jangan duk baloh. Politik bukan medan untuk baloh, tapi medan untuk bersatu. Tapi kita tak, orang kita kecek politik baloh lalu. Tak tahu buat apa. Jadi adakah lagu mana? Hubungan kita sesama kita ni setara mana? Adakah jadi bersaudara ke ataupun tak?
Sebab hijrah. Tak, kita tengok semangat hijrah. Orang-orang muhajirin dengan orang-orang ansar. Setara mana demo tu? Setara mana dia amal kes ngoti persaudaraan. Tak. Innamal mu'minuna ikhwatun. Tuhan kata sesungguhnya orang-orang mukmin ni bersaudara. Maka dia amal sungguh para sahabat dulu. Orang muhajirin Mekah dengan orang ansar Madinah tak boleh duduk sekali. Padahal baru kenal tu je. Orang Mekah mari dengan RM11. Orang Mekah pergi ke Madinah dengan RM11. Tak bawa duit seabuk, tak bawa harta benda, tak bawa gapo pakaian pun tak ada. Tak ada gapo satu. Maka pergi di Mekah, pergi di Madinah, orang Madinah sambut. Bui rumah, bui belakang. Tak sehingga ada tawabining pun. Tak bini kahwin ada 3 orang. Dia menuk mana? Kau nombor 1, kau nombor 2, kau nombor 3 ambil royak ya. Kahwin cerawi ke demo. Siapa kita mau persaudaraan dia? Kita setara mana? Hok duduk mari masjid sama-sama, hok duduk sekali semaya 1 sah 2 sah. Tak. Setara mana kita? Tak. Dengan hijrah tahun 48 ni setara mana kita? Dan yang ketiga, gapo dia? Yang ketiga, kita kena tengok masa hak Tuhan bagi kita. Masa Tuhan bagi kita ni setara mana? Masa ni nikmat yang sangat besar. Nikmat di antara nikmat besar selain daripada pitih, sehat, ialah masa. Masa hak duduk saja. Sebab tu ramai orang tertipu. Nabi kata ramai orang tertipu dengan 2 nikmat ni. Galik dan tertipu dengan 2 nikmat. Nabi kata 1 nikmat kepada dia, nikmat sehat. 2 nikmat lapang. Kelapa duduk tak ada kerja. Nikmat tak ada kerja, tak ada kerja kat. Tak buat gapo. Tang sehat pun tak buat gapo juga. Ramai orang tertipu, ramai orang galik. Bos sehat, derak rata. Gi kok tu, gi kok ni. Lepas tu bila masa kosong, duduk saja. Tak tak buat kerja, pecing, rambut pecing dah. Maka tak ada buat gapo, pecing gitu. Buat gapo dia tu, pecing. Kerja orang pecing gitu, duduk saja tidur, bangun, makan, tidur. Bangun, makan, tidur. Tu ya. Tak ada buat gapo. Maka ingat nikmat-nikmat ni Tuhan akan tanya balik. Nikmat ni Allah akan tanya. Sebagaimana dalam surah gapo dia? Surah Alhaakumut Takasur. Ayat akhir sekali. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kita baca semua tu. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Tuhan kata, lepas ni di yauma idzin pada hari kiamat esok, latus'alunna pasti kami akan tanya 'anil na'im. Tanya kepada dia, nikmat hok aku beri kau pokmu. Nikmat hok Tuhan beri, dia akan tanya balik. Satu nikmat besar ialah masa. Masa kita duk buat gapo dia. Start dia masa budak dulu buat gapo, masa muda buat gapo dia, masa belia buat gapo dia, masa remaja buat gapo dia, masa umur 40 duk buat gapo, masa umur 50, 60 Tuhan tanya belaka. Gapo dia buat dengan masa aku beri. Dan Tuhan pernah sebut. Tuhan kata wal asri innal insana lafi khusr. Tuhan ayat kita ni duduk dalam tarian asal tu. Wal asri, demi waktu asar. Asar kita ni tak lama dengan gharib. Maknanya kalau sehari start daripada bila? Sehari start daripada maghrib. Kita ni maghrib tadi. Maghrib start hari baru. Isya, subuh, zuhur, asar. Gharib pula. Makna kata ujung dah kita ni. Tapi manusia ni innal insana lafi khusr. Duduk dalam keadaan rugi lagi manusia ni. Duduk dalam keadaan rugi lagi. Tari asar rugi lagi, tak kelik modal lagi. Kalau orang nego buka kedai, dia buka jak pagi sampai kau pukul 4 pukul 5, modal tak kelik lagi. Oh, tak nego lagu tu. Tak pandai nego, kau lagu mana? Kita pun gitu. Umur di ujung-ujung waktu kau nak dekat nak gharib lah. Sejam 2 jam lah kalau asar dengan maghrib tu tekah dalam 2 jam je. Rugi lagi. Masuk panjang sebelum ni, start daripada maghrib malam sampai ke subuh ni, sampai ke zuhur, sampai ke asar, dia buat apa dia?
tari asal rugi lagi. Nego gapo lah gitu. Tak, kalau nak royak, kalau orang nego, nego gapo dia. Tak boleh seria, tak boleh royak, tak ada orang gori lagi. Kau makin ni nak nego makin ni tak sedap. Kau barang tipu. Kau lagu mana? Ya rugi lagi. Maka Tuhan kata, gitulah kehidupan kita ni. Duduk tari asal dah, rugi lagi. Tapi Tuhan royak lah, kecuali kalau nak untung, dia lagi. Tari asal ni, dia lagi, tapi kena buat pak perkara ni. Kena kemah pak perkara ni. Mana dalam tahun ni, kena kemah pak perkara ni. Satu, alladzina amanu. Satu, beriman. Kena mantapkan iman kita. Kita dengan Tuhan, kena mantap. Kita kenal Tuhan, Tuhan kenal kita. Tuhan kenal kita, kita tak kenal Tuhan. Tak. Tadi balik ke tadi, rapat kita dengan Tuhan setara mana? Kita kenal Tuhan setara mana? 99 nama dia kita faham habis kok. Quran hok dia kata kita faham belaka kok sekadar baca gitu, jak bodoh siapa ketua duk baca ya. Tak tahu dia kata gapo. Maknanya beriman nombor satu. Lepas tu beramal, buat. Lepas beriman gapo hok Nabi suruh, gapo hok Tuhan suruh, buat. Gapo hok dia larang tinggal, tak buat pun tak buat. Hok Nabi tak suruh tak usah buat. Banyak kita duduk buat hok Nabi tak suruh. Hok Nabi tak buat. Hok tu kita nak buat sangat, hok Nabi buat tak apa nak buat. Bila ada ke satu puak tu dia kata hok ni Nabi tak buat. Pah ikut kawan dia tu sudah Nabi tak buat, kawan nak buat. Molek juga. Kita duk cari amalan hok Nabi tak buat. Hok Nabi buat, hok Nabi suruh, hok sahabat buat, tak buat gitu. Hok Nabi tak buat, hok Nabi tak suruh, hok tu kita buat. Lepas tu kita tanya kata ni kerja ni Nabi tak buat ni. Pah ada Nabi lari. Oh kita soal. Pasal kita nak buat juga. Nabi nak lari warnanya masa dulu tak ada orang buat. Lalu ni baru kita buat. Nabi nak mari lari warna. Contohnya gitulah. Maknanya kita buat dulu gapo supaya apa ni masa asal. Kalau duk buat muka lain tak ada nak buat hok Nabi suruh, hok Tuhan suruh tak ada. Kau duk buat muka lain. Yang kedua, yang ketiga gapo dia? Dalam masa yang sama juga di antara asal dengan gori ni nak kena buat gapo dia? Berpersepsi dengan kebenaran. Tak beroyak. Royak kau bini, royak kau anak, nak royak kau orang tak reti. Royak kau bini kita tak kira tak reti, nak royak kau anak kita tak kira tak reti. Gapo kita dengar di masjid ni, di royak kau, klik royak kau anak-anak, klik royak kau tena kita. Berpersepsi dengan kesabaran. Dan kita kena dengar juga nasihat orang. Jangan kita jadi nasihat kau orang. Orang nasihat kita, merah muka kita, hak tu saling pesan berpesan, saling nasihat menasihati. Hak ni kerja dalam masa asal tak nak siapa gori. Kena buat. Kena mari dengar, lok sekali mak sekala dengar, lok lepas tu klik royak kau orang pula. Lok kita dengar gapo kita dengar kita royak. Gitu. Dan berpesan-pesan yang kepaknya bersebut dengan kesabaran. Kena sabar. Bila kita nasihat kau orang kurang sabar sikit tak apa. Orang nasihat kita kena banyak sabar. Kakak ni nasihat kat aku dia molek taruh mana. Yang mari nak demo taruh mana. Lebih kurang kau juga nasihat kau. Dia mula tak sabar. Maka bila ada orang beroyak kita, dengar, kena lama sikit kau, dengar. Dengar. Sabar maknanya mendengar, terima nasihat daripada orang. Hak ni Tuhan kata, ni tahun ni kita nak buat. Ada masa setahun ni. Nak buat dia kedok tak tahu, pak karun. Dia kedok, dia tak dia kena buat juga. Tak tahulah umur kita dia setahun kedok. Tapi agak-agak dia lah setahun umur kita. Setahun ni di antara asal dengan gori. Masa yang sangat pendek, masa yang sangat sikit. Semua nak buat belaka. Tidak tak ada masa dah. Tak tentu dah. Tahun depan so lagi 49 ni ada lagi kedok. Kalau ada pun tak cekak dah. Kau tak cekak, kau tak urut, kau tak cekak dah. Waktu kau gagah kita duk berasa gagah lagi ni, nak kita pakat-pakat untuk kita hidupkan. Dah Tuhan nak hidup kita biar pandai. Tuhan hidup ni biar pandai. Tuhan kata aku hidup kamu tak ada gapo pun mu buat. Tak pandai. Maka biar pandai Tuhan beri kehidupan kita boleh hidup setahun lagi biar pandai. Kita buat tidak pun pak perkara tu tak apa dah. Nak buat dalam surah Wal Asri tu pun kita akan jadi orang yang tidak rugi dah. Orang yang tidak rugi. Jadi hamba rasa pada setakat itulah
ke-7 suku lah kita ni. Apa yang baik tu bolehlah pakat terima ni. Waktu molek tu daripada hamba yang tidak seberapa ni. Dan terima kasih banyak tak ada nak sebut nama tu email ke apa tak dipakai selalu dah. Hamba stagi tu boleh mikrofon tak selalu dah. Jadi terima kasih kepada Tok Email dan ahli jawatan kuasa masjid Al-Falah yang sudi jemput hamba tak reti ceramah ni setahun gitu bobek-bobek gitu lah. Kalau nak dengar ceramah kat kena orang lain lah. Kalau sekadar bobek-bobek tu boleh lah. Kau gitu je. Semoga apa yang kita cerita hari ni dapat memberi manfaat pada kita semua dan jadikanlah ia sebagai teladan dan sepadan kepada kita. Dan kita minta dengan Tuhan supaya Allah kuatkan semangat kita, kuatkan tekad kita untuk kita terus beramal, untuk kita terus mendekati Dia. Biar Tuhan heret kita hidup dekat. Biar Dia panggil kita ni jangan dekat nak mati baru dia panggil. Biar Tuhan panggil semua kita, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kita duk baca kau orang mati ayat ni dah. Orang mati kita baca ayat ni, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Kita ingat Tuhan panggil kita. Tuhan panggil kita, wahai diri yang mutmainnah, nafsu mutmainnah, orang baik. Wahai orang baik. Kita naknya bila kita mati serupa dengan kita pergi jalan rumah tok nenek kita. Tok nenek panggil, mari awal. Dia panggil kita. Kita nak lagu tu. Tak, kita nak kalau kita bawa jalan anak kita pergi klik kapung. Kalau ada kapung lah. Tak, klik tok nenek dia panggil. Awal, mari awal. Sukanya dia tengok anak cucu dia klik rumah. Maka kita nak Tuhan suka tengok kita. Tuhan panggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Jiwa yang maknanya, weh budak juru. Mari, orang juru. Mari. Irji'i ila rabbiki. Mari klik jumpa dengan Tuhanmu ni. Ni aku ni Tuhanmu ni. Mari. Mari, panggil mari. Kita nak lah gitu lah. Jangan royak kau orang mati je. Kita nak supaya Tuhan panggil kita gitu juga. Irji'i ila rabbiki. Mari klik jumpa dengan Tuhanmu ni. Wadkhuli fi ibadi. Mari duduk sekali dengan puak-puak hamba-hamba aku ni. Mari duduk sekali hamba-hambaku ni. Siapa dia hamba Tuhan? Nabi-nabi, orang-orang soleh, orang-orang syahid. Itulah hamba dia. Kita duk minta semua kan, ibadillahi salihin. Dalam semaya tu kita duk bisalah kau, assalamu alaina wa ala ibadillah as-salihin. Apa ni, sejahtera lah ke atas kami, di atas hamba-hamba hamba-hamba Tuhan yang soleh. Kita duk minta semua, maka Tuhan panggil, wadkhuli fi ibadi. Mari duduk sekali dengan puak-puak hamba-Ku ni. Wadkhuli jannati. Mari masuk syurga ni. Hak tu kita naknya. Kita mati je kita dengar suara Tuhan panggil. Kita nak tu. Kita nak lagu tu dah. Tujuan ni duduk kerja nak tu. Nak supaya bila kita mati, kita duk royak kat orang mati. Orang mati je kita royak. Kita duk baca, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Saling redha meredai. Kita puas hati jumpa Tuhan, Tuhan puas hati jumpa kita. Lepas tu Tuhan panggil, wadkhuli fi ibadi. Mari duduk sekali dengan hamba-hamba aku. Wadkhuli jannati. Dan mari masuk neraka. Mari tu masuk syurga. Mari masuk syurgaku. Kita nak tu. Jadi itulah hamba rasa pada saat tu semoga Tuhan panggil kita bila kita mati esok. Tuhan panggil kita untuk duduk dekat dia dan duduk masuk dalam syurga dia. Aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta Ustaz doa sikit. Doa pula? Doa pula. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم آت نفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kami kekuatan iman dan berikan semangat yang kuat kepada kami. Sehatkan tubuh badan kami supaya kami dapat mendekati-Mu, dapat beramal dengan amalan yang Engkau perintahkan kepada kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah tahun 1448 ni tahun untuk kami baiki diri, masa untuk kami, tahun untuk kami memperbaiki diri kami, masa untuk kami bermuhasabah dan masa untuk kami bertaubat. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami ni banyak benar melakukan salah, melakukan dosa. Jika Engkau tidak beri masa kepada kami untuk kami bertaubat, dan jika Engkau tidak ampunkan dosa kami, tentu sekali kami akan menjadi orang-orang yang rugi. Ya Allah, ya Tuhan kami, masa yang pendek yang kamu berikan kepada kami, berilah kepada kami manfaatnya, berikanlah ganjarannya, ganjaran yang berlipat kali ganda. Kerana kalau kami nak amal semua perintah-Mu, tentu sekali kami tak mampu dan kami tidak daya. Maka kami mengharapkan pahala dan rahmat-Mu untuk dapat syurga-Mu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu